hilang sekiranya mereka tidak menjaga institusi beraja ini. Pertama, mereka akan terputus daripada akar sejarah dan asal usul mereka sendiri. Sebab institusi beraja itu adalah, kalau dari segi perundangan, ia adalah punca kuasa kepada semua perkara. Kalau dalam sebuah negara kita mempunyai 3 kuasa yang besar, iaitu kuasa perundangan, kuasa eksekutif dan kuasa badan kehakiman. Di ketiga-tiga kuasa ini datangnya dari institusi beraja. Cuma saya nak kita fikir, kalau tiada institusi raja, apakah yang paling baik untuk menggantikannya? Adakah demokrasi itu satu pilihan? Ada perkara-perkara yang sebenarnya tidak akan hidup dengan demokrasi itu. Contohnya, sejarah asal-usul negara tidak akan kembali dengan mengamalkan hanya demokrasi. Yang keduanya, yang kita bincangkan tentang kepentingan institusi itu, bagaimana institusi itu bukan setakat memberikan kita panduan dalam kehidupan bernegara, tetapi dia memberikan kita punca kuasa untuk kita menentukan hala tuju negara. Jadi perkara yang paling akan dia hilang ialah asal usul, akar umbi dan sejarah negara. Tadi dalam titah Duli Tuanku menyatakan bahawa jangan lupa asal usul kita. Walaupun dalam konteks mungkin kita berasal dari kampung, jangan lupa kampung kita. Tapi sebagai seorang warga negara, sebagai seorang belia dan beliawanis, kita seharusnya tidak boleh lupa tentang akar umbi, asal usul dan juga penubuhan negara ini. Tidak kecil sumbangan raja kepada penubuhan sebuah persekutuan yang namanya dahulu Tanah Melayu dan kemudiannya bertukar kepada Malaysia. Jadi kita akan terputus atas segalanya itu. Jadi keseimbangan dan perubahan serta kestabilan negara juga akan tidak mudah dirasai oleh para belia.